Hello semua, hari ini mari kita bincangkan tentang penggerak kesihatan yang paling sering diabaikan pada badan kita, iaitu jalur menegak pada kuku. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lagi menganggapnya sebagai perkara remeh. Ini sebenarnya bukan sekadar masalah kuku, tetapi masalah organ dalaman. Ini adalah isyarat amaran yang dihantar oleh jantung hati kita, iaitu hati liver, apabila ia sedang diserang oleh toksin dan sisa buangan sedikit demi sedikit. Apabila hati yang bertindak sebagai pusat detoksifikasi badan mengalami masalah, nutrisi yang anda makan tidak dapat diserap dan toksin dalam badan tidak dapat dikeluarkan. Pelbagai penyakit kronik dan penyakit orang tua akan datang menyerang silih berganti. Pada masa itu, walaupun anda mahu membelanjakan wang untuk membeli kesihatan, ia sudah menjadi sukar. Dalam video hari ini, saluran teman kesihatan akan membawa anda memahami sepenuhnya apa sebenarnya jalur menegak pada kuku ini dan apa kaitannya yang sangat rapat dengan hati kita. Lebih penting lagi, saya akan memberitahu anda 3 jenis makanan harian yang boleh menjadi racun kepada hati. Jadi anda mesti mengawal pemakanan anda. Saya juga akan kongsikan makanan permata penjaga hati yang perlu dilebihkan pengambilannya untuk membantu hati kita membuang longgokan toksin dengan mudah supaya anda menjauhi penyakit hati, menjadikan hati semakin sihat dari hari ke hari dan badan semakin kuat. Ilmu ni sangat penting, jadi sila dengar dengan sabar sehingga tamat. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda prihatin tentang kesihatan diri dan keluarga, sila klik butang langgan subscribe di bawah dan hidupkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas lebih banyak ilmu kesihatan praktikal dari teman kesihatan pada masa akan datang. Di sini kami mendedahkan kebenaran kesihatan yang jarang diberitahu secara jujur oleh media arus perdana. Jika anda menyukai kandungan yang kami kongsikan, sila type 1 di ruangan komen sebagai sokongan paling hangat untuk kami terus berkarya. Kami juga mengalu-alukan anda untuk berkongsi pandangan dan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Kita sering berkata bahawa perincian menentukan kejayaan atau kegagalan. Sebenarnya kesihatan badan kita juga begitu. Banyak masalah besar bermula dengan tanda-tanda kecil. Kuku adalah cermin paling jelas bagi kesihatan badan kita. Bagaimanakah rupa kuku orang yang sihat? Permukaannya haruslah sangat licin, tidak berlekuk-lekuk, warnanya merah jambu pudar, seragam dan berisi, serta tiada sebarang jalur menegak, jalur melintang, bintik putih atau bintik hitam. Jadi, apa maksudnya jika muncul jalur menegak pada kuku? Pertama, sebab yang paling langsung mungkin seperti yang difikirkan oleh ramai kawan-kawan, iaitu badan terlalu letih. Cuba ingat kembali. Adakah kebelakangan ini anda sering risau tentang sesuatu, berguling-guling di katil pada waktu malam, tidak boleh tidur, sentiasa rasa badan tidak bermaya, tidak bersemangat dan kualiti tidur sangat teruk? Apabila badan kita berada dalam keadaan terlalu letih, tekanan mental dan kurang tidur untuk jangka masa yang panjang, penyerapan nutrisi dan peredaran darah akan menjadi lemah. Kuku sebagai bahagian hujung anggota badan adalah yang paling awal tidak mendapat nutrisi yang cukup, maka secara semula jadi akan muncul jalur-jalur menegak. Ini ibarat tanah kering yang merekah. Ia adalah cara badan memberitahu anda secara terus terang, "Tuan, saya perlukan rehat, tolong tidur awal dan jangan berjaga malam lagi." Namun, jika jalur menegak ini sangat ketara, jumlahnya banyak dan berlarutan selama 1 atau 2 bulan tanpa sebarang kelegaan, maka kita mesti berwaspada terhadap kemungkinan kedua yang merupakan punca yang lebih mendalam
hati anda mungkin bermasalah. Ini bukan untuk menakut-nakutkan. Dalam teori perubatan tradisional, hubungan kuku dan hati adalah seakrab daun dan akar pokok. Hati adalah akar, kuku adalah daun. Sama ada nutrisi akar itu baik atau tidak, sama ada daya hidupnya kuat atau tidak, kita hanya perlu melihat warna dan keadaan daun untuk mengetahuinya. Dalam kitab perubatan klasik, ada satu ayat yang sangat penting. Hati menguasai tendon, serinya pada kuku. Tendon di sini merujuk kepada fascia dan urat di seluruh badan kita. Manakala kuku merujuk kepada kuku tangan dan kaki. Maksud ayat ini ialah fungsi hati yang baik atau buruk serta kecukupan tenaga, ki dan darahnya akan dipamerkan secara langsung pada kuku kita seperti bunga yang mekar. Apabila darah hati mencukupi dan fungsi hati kuat, kuku akan mendapat nutrisi yang cukup, kelihatan kemerahan, licin dan kuat. Sebaliknya, jika hati kita bermasalah, contohnya darah hati tidak mencukupi atau ki, hati tidak lancar, kuku akan menjadi yang pertama membunyikan penggera, muncul jalur menegak, menjadi kering, rapuh, mudah patah, malah hilang kilauannya. Jadi kawan-kawan, mulai hari ini tolong jangan pandang remeh sebarang perubahan pada kuku anda. Ia adalah paparan kesihatan dalaman kita dan barometer kesihatan hati. Mengapa apabila hati bermasalah terdapat begitu banyak tanda? Kerana fungsi hati dalam badan kita terlalu penting. Perubatan tradisional berpendapat hati mempunyai dua fungsi teras utama. Pertama, melancarkan ki, tenaga. Apa itu ki? Anda mungkin rasa ia abstrak. Tetapi anda boleh bayangkannya sebagai sistem rangkaian trafik di seluruh badan kita. Dan hati adalah ketua komander atau polis trafik sistem ini. Ia bertanggungjawab mengarahkan ki seluruh badan supaya bergerak dengan teratur dan lancar ke setiap sudut badan. Kita sering berkata ki bergerak maka darah berjalan. Ki adalah daya yang menggerakkan aliran darah. Jika sistem trafik ini lancar, ki dan darah seluruh badan dapat mengalir dengan normal. Darah dapat membawa oksigen dan nutrisi dengan tepat ke organ dalaman dan anggota badan, serta membawa pergi sampah dan toksin hasil metabolisme badan dengan segera. Jadi, hanya apabila fungsi hati normal dan ki lancar, barulah kita boleh bersemangat, berselera, makan, tidur nyenyak dan bertenaga. Fungsi kedua, mengawal emosi. Pernahkah anda mengalami keadaan di mana anda tiba-tiba rasa jengkel tanpa sebab, mahu marah walaupun kerana perkara kecil, atau sering rasa dada sesak, hati rasa terpendam dan rasa perlu mengeluh panjang baru rasa lega? Turun naik emosi ini sebenarnya berkait rapat dengan hati kita. Hati bertanggungjawab menyalurkan dan mengawal emosi kita. Orang yang hatinya sihat biasanya emosinya tenang dan ceria. Tetapi jika fungsi hati terganggu, keupayaannya melancarkan ki akan melemah dan ki akan tersumbat di satu tempat. Ini ibarat kesesakan lalu lintas yang teruk di bandar. Dalam istilah perubatan, keadaan ini dipanggil stagnasi ki hati, liver ki stagnation. Orang yang mengalami stagnasi ki hati ibarat paip yang tersumbat. Emosi negatif tidak dapat dilepaskan, maka akan muncul keadaan seperti yang kita sebutkan tadi. Kemurungan, kegelisahan, atau sebaliknya menjadi cepat marah dan baran. Pada masa yang sama, ia akan disertai dengan gejala fizikal seperti migrain, terutamanya sakit berdenyut di kawasan pelipis, sakit di bahagian rusuk, dada rasa sesak,
dan rasa seperti ada sesuatu di kerongkong yang tidak boleh dibatukkan keluar atau ditelan. Lebih serius lagi, jika key tersumbat terlalu lama, ibarat enjin kereta yang terlalu panas dalam kesesakan, ia akan bertukar menjadi api dalam badan, menjadi apa yang kita panggil hati panas atau api hati marak. Sebaik sahaja api hati membara, gejalanya menjadi lebih ketara, seperti mulut kering, rasa pahit, nafas berbau yang teruk, mata merah dan kering, perangai menjadi luar biasa baran, tidur malam tidak lena dan mudah mengalami sembelit. Jadi anda lihat, dari jalur kuku ke stagnasi, ki hati hingga ke api hati marak, ini adalah perkembangan langkah demi langkah. Kita mesti bertindak sebaik sahaja tanda awal muncul. Memandangkan kita tahu masalah hati selalunya berpunca daripada tersumbat dan panas, maka dalam pemakanan, kita mesti elakkan mencurah minyak ke dalam api. Terutamanya bagi kawan-kawan yang sudah ada tanda-tanda api hati marak, 3 benda berikut mesti anda pantang dahulu. Jangan makan sebarangan. Pertama ialah halia. Ramai kawan beranggapan halia adalah benda baik, boleh memanaskan perut dan membuang angin, serta penting dalam masakan. Betul. Bagi orang yang berbadan sejuk, halia adalah permata, tetapi sifatnya adalah pedas dan panas. Jika anda sendiri sudah mengalami mulut kering, lidah kering dan cepat marah, ibarat ada api yang sedang marak dalam badan, memakan halia pada waktu ini tidak ubah seperti mencurah minyak ke dalam api. Ia akan menjadikan haba dalam badan lebih marak dan pelbagai gejala panas dalam akan menjadi semakin teruk. Kedua ialah bawang putih. Di sini ada satu salah faham yang besar. Bukankah patut makan banyak bawang putih untuk membunuh kuman? Fikiran ini salah sama sekali dalam konteks ini. Kitab Perubatan Purba mencatatkan dengan jelas bahawa bawang putih mencederakan hati. Kerana sifat rangsangan bawang putih sangat kuat dan sifatnya lebih panas daripada halia, bagi orang yang panas hati, makan bawang putih akan meningkatkan api dalam badan secara drastik. Pengambilan berlebihan dalam jangka masa panjang bukan sahaja tidak melindungi hati, malah boleh menyebabkan kerosakan sebenar pada hati. Tentu saja, bukan bermaksud tidak boleh makan langsung, tetapi jika anda sedang mengalami lidah kuning tebal, mulut pahit dan nafas berbau, anda mesti berhenti mengambilnya buat sementara waktu. Ketiga ialah daging kambing. Daging kambing adalah makanan terbaik untuk memanaskan badan pada musim sejuk, boleh menambah tenaga dan darah, tetapi ia juga adalah makanan yang sangat panas. Oleh itu, sesiapa yang sedang dalam keadaan panas dalam, seperti sedang demam, sakit gigi, ulcer mulut, batuk berkahak kuning, tidak sesuai makan daging kambing. Terutamanya bagi mereka yang mempunyai penyakit hati, darah tinggi, atau seperti yang kita katakan tadi, api hati marak dan emosi tidak stabil, memakan daging kambing mungkin akan membuatkan api hati anda lebih marak, tekanan darah tidak stabil dan memburukkan lagi keadaan. Kesimpulannya, selain 3 benda ini, semua makanan pedas dan berminyak seperti barbeku, cakoi dan sebagainya akan membebankan metabolisme hati serta mudah menghasilkan lembapan dan haba dalam badan, membuatkan hati kita tidak mampu menanggung beban. Jika mahu hati sehat, menjaga mulut adalah langkah pertama. Selepas bercakap tentang apa yang tidak boleh dimakan, mari kita bercakap tentang apa yang patut dimakan. Terdapat banyak harta karun penjaga hati yang tersembunyi dalam diet harian kita. Harganya tidak mahal,
tetapi kesannya sangat baik. Hari ini saya syorkan 3 permata penjaga hati untuk anda amalkan yang boleh membantu melancarkan hati, membersihkan hati dan menurunkan panas, menjadikan hati semakin ringan. Permata pertama, buah goji, goji berry, kici. Boleh dikatakan ini adalah bahan kesihatan yang paling dikenali oleh kawan-kawan pertengahan umur dan warga emas. Perubatan tradisional menganggap warna merah goji masuk ke dalam darah, mampu menyerap kemeridian hati dan buah pinggang, serta mempunyai kesan yang sangat baik untuk menyuburkan hati dan buah pinggang, serta menerangkan mata. Bagi masalah sakit pinggang dan lutut, pening kepala, mata kabur, telinga berdesing, akibat kekurangan yin hati dan buah pinggang, malah untuk masalah penglihatan kabur, orang tua, rabun dekat dan floaters, bayang-bayang pada mata, ia mempunyai kesan pemulihan yang sangat baik. Bagaimana cara makan untuk kesan terbaik? Cara paling mudah ialah rendam dalam air. Setiap hari ambil segenggam kecil, kira-kira 15 gram, masukkan ke dalam cawan dan gunakan air. Suam jangan guna air mendidih yang terlalu panas kerana akan merosakkan nutrisi. Rendam selama 15 minit. Selepas minum airnya, pastikan anda makan buah goji yang sudah lembut itu supaya nutrisinya diserap sepenuhnya. Anda juga boleh mengunyahnya secara terus, tetapi kawal jumlahnya sebaiknya tidak melebihi 20 gram sehari kerana makan terlalu banyak juga boleh menyebabkan panas dalam. Atau semasa anda memasak sup seperti bubur atau sup ayam, taburkan segenggam sebelum diangkat. Ia menambah rasa dan berkhasiat. Permata kedua, kacang hijau. Kacang hijau digelar sebagai raja penawar racun dalam makanan. Mengapa ia boleh menjaga hati? Kerana ia mempunyai satu fungsi yang sangat kuat, iaitu membuang haba dan menawar racun. Hati kita adalah organ detoksifikasi terbesar badan, dan kesan penyejukkan kacang hijau boleh membantu badan mengeluarkan racun panas dengan lebih cepat. Ini ibarat mengupah pembantu yang cekap untuk hati, sekaligus mengurangkan tekanan kerja dan beban hati. Apabila beban hati ringan, ia secara semula jadi mempunyai lebih banyak tenaga untuk melakukan pemulihan diri. Kajian farmakologi moden juga mendapati komponen kacang hijau boleh melindungi hati, malah mempunyai kesan positif dalam memperlahankan perkembangan penyakit hati tertentu dan mencegah hati berlemak. Bagaimana cara makan untuk kesan terbaik? Bagi kawan-kawan yang mengalami api hati marak, emosi cepat marah, mulut kering dan pahit, merebus seperiuk air kacang hijau adalah pilihan terbaik, terutamanya di cuaca panas Malaysia. Tetapi ada satu petua. Untuk memaksimumkan kesan membuang panas, air kacang hijau jangan direbus terlalu lama sehingga pecah dan hancur. Sebaiknya selepas air mendidih, masukkan kacang hijau dan rebus selama kira-kira 10 minit. Pada masa ini, warna air masih hijau jernih dan kuasa membuang haba serta menawar racunnya adalah paling kuat. Anda boleh minum airnya lebih banyak dan makan kacangnya sedikit. Permata ketiga, teh bunga. Tadi kita sudah bincangkan bahawa hati sukakan kelancaran dan bencikan kemurungan. Bagi kawan-kawan yang sering rasa dada sesak, suka mengeluh, emosi tidak ceria akibat stagnasi, ki hati teh bunga yang harum adalah ubat terbaik untuk melegakan hati. Pilihan utama adalah teh bunga melur dan teh bunga ros. Bau harum bunga melur boleh menyegarkan limpa dan melancarkan ki. Manakala bunga ros bukan sahaja wangi, tetapi juga melancarkan darah dan melegakan hati. Apabila anda rasa rimas pada waktu petang, bancuhlah secawan teh bunga untuk diri sendiri. Hidu aroma yang lembut itu
dan hirup perlahan-lahan, anda akan rasa angin yang tersumbat di dada tiba-tiba menjadi lancar. Jika anda mengalami api hati yang agak marak dengan gejala utama, mata kering, merah, pening dan sakit kepala, saya syorkan anda minum teh bunga kekwa, terutamanya jenis Hang Baiju atau Gongju. Kesannya untuk membersihkan hati dan menerangkan mata sangat baik serta berkesan menurunkan api hati. Baiklah kawan-kawan, setakat ini sahaja perkongsian kandungan hari ini. Di akhir video, mari kita simpulkan mata-mata penting hari ini. Pertama, jalur menegak pada kuku adalah isyarat amaran badan mesti diambil berat. Ia mungkin mengingatkan anda bahawa anda terlalu letih atau hati anda memerlukan perhatian dan rawatan. Kedua, hati adalah ketua komanda badan kita, bertanggungjawab untuk kelancaran ki dan darah serta emosi. Jika hati baik, badan akan baik dan mood pun baik. Ketiga, jika muncul gejala mulut kering, rasa pahit, cepat marah dan api hati marak, pastikan anda kurangkan makan halia, bawang putih dan daging kambing makanan bersifat panas. Jangan tambahkan beban kepada hati. Keempat, manfaatkan 3 permata penjaga hati di sekeliling kita. Goji untuk menyuburkan hati dan buah pinggang. Kacang hijau untuk membuang haba dan racun, serta teh bunga untuk melegakan hati. Kurangkan beban hati melalui pemakanan yang bijak. Akhir sekali, selain makan, saya ada 3 nasihat paling penting untuk kawan-kawan pertengahan umur dan warga emas yang lebih kritikal daripada mana-mana terapi makanan. Pertama, jaga hati sebelum jaga organ hati. Saya selalu berkata ubat hati terbaik adalah mood yang baik. Apabila sampai pada usia ini, belajarlah untuk bertenang. Kurangkan risau yang berlebihan tentang hal anak cucu. Mereka ada jalan hidup mereka sendiri. Hiduplah lebih sedikit untuk diri sendiri. Cari kegembiraan sendiri. Pergi bersiar-siar di taman. Berborak dengan kawan lama. Atau menyertai senam robik. Apabila mood anda baik, ki hati secara semula jadi akan lancar. Ini adalah kunci emas yang tidak boleh ditukar dengan berapa banyak suplemen pun. Kedua, tidur. Tidur, kecantikan, beauty, sleep, terutamanya tidur malam. Dalam perubatan tradisional, jam 11 malam hingga 3 pagi adalah waktu meridian hati bekerja. Ini adalah waktu emas untuk hati melakukan detoksifikasi dan pemulihan diri. Anda perlu amalkan tabiat tidur awal. Jangan lagi berjaga malam menonton TV atau main telefon bimbit. Tidur yang baik membolehkan hati bekerja dengan baik. Ketiga, rajin berjumpa doktor. Jika jalur pada kuku anda sangat serius dan berlarutan lama tanpa baik, serta disertai pelbagai gejala badan yang tidak selesa, tolong jangan meneka atau merawat sendiri di rumah. Anda perlu segera ke hospital atau klinik yang sah dan berjumpa dengan pakar perubatan profesional, contohnya Dr. Rizwan Syafiq, untuk membuat pemeriksaan. Ini adalah sikap paling bertanggungjawab terhadap kesihatan diri sendiri. Kesihatan anda adalah kekayaan terbesar anda dan juga rezeki terbesar buat seluruh keluarga anda. Mulai hari ini, mari kita bertindak bersama-sama untuk menyayangi hati kita. Baiklah, perkongsian hari ini sampai di sini. Jika anda rasa video ini membantu anda, sila tekan butang suka, like, simpan save dan kongsikan kepada keluarga dan kawan-kawan anda. Satu tindakan kecil mungkin dapat membantu lebih ramai orang yang memerlukan. Kita jumpa lagi di video teman kesihatan yang seterusnya.